Kuala Lumpur. Betul? Pandai Susanti. Soalan seterusnya, namakan ibu negara Indonesia. Wah, semua tahu. Mestilah cikgu. Sebabnya Susanti dari sana. Ya, benar tu. Bagus murid-murid cikgu. Oh ya, cikgu ada satu pengumuman. Tak lama lagi, ada sebuah tadika nak datang ke kampung durian runtuh dan melawat tadika kita. Jadi, kita kena adakan satu permainan. Saya suka. Kita boleh main masak-masak. Ya, benar. Asyik. Kau berdua je lah main. Tak nak kau main. Cikgu, macam kak. Ni saya mesti menang. Cikgu. 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 Buat pertandingan. Ada hadiah baru seronok. Macam mana cikgu? Okey tak? Betul. Kita adakan pertandingan bola beracun. Bola beracun? Beracun? Kita mesti menang. Kita tak boleh kalah. Nanti Karis ketahukan kita. Betul. Jangan risau. George Singana, kita pasti menang. Tapi aku tak nak main. Kenapa? Aku takut. Sakit kena balik bola. Tak sakit pun. Macam kena balik selipar je. Yelah Fizi. Lagipun cikgu dah pilih kita 8 orang. Jadi kau kena main juga. 8 orang murid yang akan mewakili tadika kita ialah Mail, Dah agak dah. Ihsan, makanan ada. Nenek, Saya suka. Susanti, Asyik. Cacit, Marvelous. Upin dan Ibin. Kita lah. Nama-nama yang cikgu sebut tadi, jangan lupa berlatih ya. Masih baik nama aku tak ada. Tujuh? Cikgu, baru 7 orang. Mail, Ihsan, Nenek, Susanti, Cacit, Upin, Ibin. Oh, cikgu tertinggal nama. Fizi. Tapi aku tak tahu mainan bola beracun macam mana. Kenapa? Aku tahu siapa yang boleh ajar. Ingat, kalau korang semua nak menang, kenalah pandai tangkap dan elak. Faham? Bola berselit. Kita sabar ni. Bila abang baling, elak. Sedia ya? 1, 2, 3. Aku tak nak main. Sabar, Fizi. Janganlah nangis. Kenapa tak elak? Macam mana nak elak? Abang tak ajar lagi. Abang cakap kena baling dari paras pinggang ke bawah. Ini tak aji. Betul. Abang salah. Kurang pendek sangat. Meme, cepat baling bola tu.
bola sepak? Saya suka je kau nak tendang-tendang. Kau ingat ni main bola sepak? Suka-suka je nak tendang-tendang. Maaf bang, tak sengaja. Ish, Malaslah mana ajar lagi. habis pula Abang jemput lori. Abang Salim, janganlah macam Tak tu. nak. Hancur ke? Ayah, sekarang macam mana? Siapa nak ajar kita? Kalah lah kita. Kenapa? Sampai pun kau. Maaflah, lambat. Nah, pantau elok-elok. Ha? Nak pergi mana tu? Nak ikut. Jangan kacau. Datang. Sibuk betul Abang Saleh. Ya lu, dia mana nak pergi? Mengambil kot. Dia nak ke inap desa Tok Dalang. Apa tu? Alah, Tok Dalang homestay. Takkan korang tak tahu? 2, 3, lama-lama. Oh, sudah tukar nama? Kenapa? Ya. Yalah. Banyak panas oh. Hai, Tok Dalang. Mau pergi mana? Home sate ah? Atong. Berapa kali aku dah cakap? Bukan home sate. Homestay. Sorry. Lain kali Wah mesti ingat punya. Jangan marahlah. Tok Dalang. Tunggu! Ayo! Kenapa nak kabar lama? Mau pergi home sate ke? Saya mau ikut. Ya. Dia mau pergi itu home sate. Alah, home sate lagi. Itulah sebabnya sekarang jadi inap desa Tok Dalang. Oh. Yang korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk nak keluar ni. Nak tolong salih kemas kat sana. Ada tetamu nak datang. Tepi. Sakitnya. Itulah, bawa lagi laju-laju. Dah tu tak tahu nak beri. Apalah Mahir? Mahir macam mak hempit lah. Bukan. Macam pelumba basikal handal negara. Boleh? Kau dari mana tergesa-gesa ni? Inilah aku nak cakap. Tadi, aku nampak ramai budak-budak dekat inap desa Tok Dalang. Oh, itu mesti murid-murid tadika dengan guru dia orang. Dia orang main baling-baling bola. Dahsyat. Entah, itu tadi kan yang cikgu cakap nak lawan bola beracun dengan kita. Kalau betul lah. Ish. Teruk. Kenapa? Dia orang besar. Tinggi. Macam mana ni? Oh my God. Tak mau main deh. Tapi, apa kita nak buat sekarang? Tak nak main. Sakit dah. Apalah habis. Pergilah berlatih. Betul-betul. Satu aja. Boleh kan tu? Ha? Tapi, ni main-main cuba. Kita orang hebat. Sama je lah dengan main bola beracun. Atuk mula ya. Atuk pun nak main. Mestilah. Nak tunjuk korang cara orang hebat main. Cepat tu, cepat. Selamat datang kepada semua. Cikgu nampak kurus lah. Ya.
sudah berlatih bersungguh-sungguh untuk pertandingan ini. Betul? Nak menang? Bagus. Jadi ingat, gunakan 4K. Kekuatan kelahiran Tegajuan. Dengan itu, kita pasti... Semangatnya aku. Semangat nak menang tu bagus. Tapi yang penting bila main, ikut peraturan. Jangan baling kuat-kuat. Nanti kawan-kawan cedera. Faham? Itu mereka. Budak masalah itu yang aku kalahkan. Aku nak kalahkan budak Jepun tu. Bagus, bagus, semangat. Kita orang budak-budak perempuan tu. Tak boleh, tak boleh. Kenapa? Iya, perempuan lawan sama perempuan dong. Biar adil. Yelah. Saya. Kau jaga yang tu. Macam mana? Sedang gini.
saya Kwanzaa. Nah, yang ini percuma. Tapi ini RM2. Alamak! Ada bola lagi. Mana ni? Mana? Suka hilang. Kamu orang Indonesia? Iya, saya dari Jawa. Oh, kalau saya dari Jakarta. Terus di sini kamu nginep di mana? Saya nginepnya di Inap Desa Todalang. Di sana tempatnya bagus banget. Pokoknya seru deh. Seru, main bola beracun. Tak